Ini adalah pusingan yang kedua. Yang sebelum ni kita mari dah. Kita mari dengan 50 juga. 50 kotak. Dan hari ni kita mari pula untuk pusingan yang kedua sebanyak 50 kotak juga. Jadi tetapi kepada penerima yang lain. Maknanya kita nak biar semua boleh merasalah kotak infak ini. Kalau sebelum ni dia boleh dah kotak infak, kita bagi kepada orang yang tak boleh lagi. Saya bernama Muhammad Amin bin Yusuf, selaku penghulu Muka Tawa. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada NGO Malaysia kerana datang ke kampung kami, Muka kami, menyempurnakan agihan kotak infak NGO Muslim Malaysia ni. Terima kasih kepada Muslim Malaysia sebab memberi sumbangan kepada Muka Tawa. Terima kasih.